taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kepada Puan Penghuni Majlis, dan alhamdulillah kita bertemu pada pagi yang bertuah ini. Terlebih dahulu salam perkenalan daripada saya. Nama saya sebenar SP Afid bin Haji Buang, selaku pengarah urusan kepada syarikat Afizah SB Enterprise. Bersama saya, isteri saya, Puan Zarinah. Puan Zarinah sebagai pengarah urusan yang kedua. Dan apa yang ingin saya maklumkan sini bahawa saya atas nama syarikat Afizah Enterprise juga mengeluarkan produk yang sama dengan syarikat yang baru anda saksikan tadi, iaitu produk yang berasaskan asas tani, iaitu serai wangi. Jadi peringkat awalnya inilah produk awal kami yang kami buat, iaitu produk yang kami menjurus kepada bahan cuci, bahan cuci. Sebenarnya kita melihat pada peringkat awal bagaimana untuk kita nak mengatasi masalah masalah yang agak kritikal di kedai-kedai makan, iaitu masalah lalat, lipas dan tikus. Di situlah idea datang, dan apabila pihak kerajaan 5-6 tahun lepas menggalakkan ramai petani-petani untuk menanam rumpun serai wangi, jadi kat sini dah kita guna pakai. Mungkin selama ni kita ramai tidak pernah mendengar serai wangi. Biasanya serai wangi ni kita tidak boleh buat masak lah. Buat masak tu adalah serai untuk masak. Serai wangi ni tak boleh buat dimasak. Tetapi zaman-zaman dahulu serai wangi ni ditanam umpama pagar di kebun-kebun. 5 kaki. Kenapa? Dia tak boleh buat masak. Tapi dia adalah untuk sebagai pendinding kepada kebun, supaya ada binatang-binatang seperti, minta maaf kata, babi hutan takut untuk masuk ke kebun, kerana bila dia terkena pada daun-daun serai wangi ni, dia akan bermasalah besar. Dan begitu juga seperti ular, anak-anak, dia tak buat busuk kat kebun. Jadi kat sinilah kita mengambil kelebihan dia, yang mana serai wangi ni adalah rumpun herba yang mana kita ambil dia sebagai bahan cuci, iaitu khasnya untuk kita boleh buat lap pada meja makan, ataupun mop lantai. Kebiasaan sebelum ini banyak produk-produk seperti mop lantai yang menggunakan pewangi-pewangi seperti lavender, lemon atau sebagainya untuk mendapatkan harumannya. Maka kita menggunakan serai wangi untuk mendapatkan haruman serai wangi itu sendiri. Dan apabila haruman ini keluar, dapat mengatasi keadaan lalat tadilah, lalat, semut. Dan kelebihan serai wangi juga dia mempunyai antibakteria yang tinggi. Antibakteria yang tinggi, iaitu dia kalau kena pada kulit, kalau kulit bermasalah, dia dapat membantutkan pembiakan bakteria. Begitu juga syarikat Afizah mengeluarkan 2 packaging, iaitu yang ni berbentuk spray yang telah dipancuk, dan yang ni ada bentuk pati. Bentuk pati, iaitu bentuk pati ni kandungannya 1 liter 1000 ml, yang spray ni kandungannya 500 ml. Dan kita ada tandakan 200 ini. Maksudnya kalau beli yang pati ni, kita perlu hanya tuang pada 200, selebihnya taruh air. Dan kat sini kita boleh guna pakai untuk spray saja. Kalau kawasan bilik air ataupun meja-meja makan, just spray saja. Dan jangan risau kalau terkena pada kulit badan kita. Terkena pada kulit ada masalah, malahan ada yang boleh dibuat mandi. Maksudnya kalau ada masalah kulit gatal-gatal, ulat air, budak kecil ada ruang melampin. Kat sini kadang-kadang sukar untuk mendapat perubatan. Maka kat sini dengan penggunaan serai wangi ini dijadikan bahan mandi, lepas tu kita bilas baliklah. Apa yang saya katakan tadi, serai wangi mampu membantukan pembiakan bakteria. Sebab tu saya katakan serbaguna, pencuci serbaguna. Selain pada itu, kita boleh buat, kalau ada pakai kereta, guna kereta, boleh lap pada dashboard kereta. Jangan risau, dashboard kereta, getah tu tak ada masalah. Dia tak ada kebun, kemang dan sebagainya, sebab dia tak ada bahan-bahan kemikal ataupun yang boleh merosakkan. Selain pada itu, pati ni juga boleh gunakan sebagai mop lantai. Kita tuangkan dalam baldi tadi, seperti mana sahabat kita kata tadi, tuangkan dalam baldi dan mop lantai. Tak perlu dibilas, kerana bagusnya biar dia ada salutan antibakteria. Kalau ada adik-adik kat rumah ada baby, tiarap kat dalam lantai pun tak ada masalah.
Ada makanan terjatuh, pungut pun tak ada chemical yang ikut dan antibakteria lagi Dan bagus tadi kalau boleh letakkan dalam bilik air, selepas mengguna bilik air sembuhkan pada mangkuk tandas. Paling tidak pun tandas kita, orang yang kedua masuk, tandas kita bau serai wangi, tidak berbau yang tak enak. Yang kedua, mangkuk tandas tu bersih. Dan yang ketiga, tarik flush, sebahagian daripada serai wangi ini akan terikut ke septic tank di belakang rumah, yang mana di situ tempat pembiakan lipas. Kita nak terus nak fokus kepada pembunuh binatang, terus pada lipas, mungkin banyak produk nak gunakan. Jadi setiap siapa yang masuk bilik air sembuh pada mangkuk tandas. Tarik flush, dia akan pergi kepada septic tank. Lama kelamaan rumah ataupun septic tank tersebut tak adalah diduduki lipas. Maka dalam kita menjaga kebersihan rumah, dalam masa kita menjaga kebersihan kedai makan atau sebagainya, kita juga telah pun menjaga kesihatan dan keselamatan diri, iaitu lalat membawa penyakit, lipas bawa penyakit, tikus, kencing tikus. Kalau ada tikus waktu malam nak tidur, sembuh kat dapur ataupun dekat-dekat store, maka hanya dengan wangian dia saja tikus takut, dia tak masuk. Dia akan keluar, tapi kita dapat menghindarkan dia. Kalau bunuh takut dia mati pula kat dalam rumah bau bangkai. Jadi dia takut bau dia tak masuk. Besok sembuh lagi dia tak masuk. Lama kelamaan dia tak berani masuk rumah kita, dia masuk rumah sebelah pula, selamat, rumah kita tak masuk lagi. Rumah sebelah dia masuk. Besok orang sebelah komplain, beritahu dia pakai serai wangi. Jumpa pada saya. Jadi kalau rumah taman, dia akan pas-pas lah. Jadi begitu juga kalau ada masalah cicak, kita boleh adjust dia, kita boleh pergi lebih tinggi. Pergi tinggi. Cicak kalau kena baik-baik, semua jangan atas kepala, jauh sikit. Sebab cicak kalau kena danda dia jatuh. Kalau atas kepala kita semua pula side attack, menganga pula, bahaya. Jauh sikit. Sebab dia terus jatuh menggelitik dia, dan dalam tempoh 40 minit dia akan kepanasan dan dia akan cari air untuk dia minum. Dia serap panas ni dalam badan dia dan dia akan cari air. Apabila dia minum air, cicak akan mati. Dia mati di luar lah sebab dia cari air kat luar. Air rumah kita dah pecah ais, dia tak boleh masuk. Dia biasa masuk kat pergi mana, kat rumput-rumput, dia cari air sebagainya. Selain daripada itu, daripada serai wangi yang kita buat untuk sebagai bahan cuci, alhamdulillah kita tingkatkan lagi bilangan produk. Sekarang ni kita telah pun atas permintaan pelanggan kita juga dah ada sabun bentuk buku sabun bentuk buku serai wangi yang kita boleh gunakan untuk muka atau badan. Sebab bila saya cerita tentang yang ni sembuh-sembuh lantai, sembuh pada badan, orang takut sikit. Tapi tak ada masalah. Maka saya khaskan kepada bentuk sabun buku yang mana boleh gunakan pada badan. Khas tadi saya kata tadi masalah kata-kata kulit. Biasa orang yang pada pasal minta maaf kata kadang pada peha jalan-jalan tergesek-gesek dia akan berluka. Maka kalau tak rawat dia, kalau dia ada bakteria tu lagi melebar. Maka dengan menggunakan serai wangi ini dia membantukan pembiakan bakteria. Bagus juga untuk baby dan untuk khasnya orang perempuan, orang lelaki kurang sikit. Maksudnya untuk cuci muka. Untuk cuci muka kita tambah lagi produk herba, iaitu kita campurkan lagi dengan minyak zaitun. Minyak zaitun. Jadi minyak zaitun pula kelebihan dia memberi kelembapan kulit. Kelembapan kulit. Jadi maksudnya bagi kulit muka yang kering, nampak penuaan, muka kering, nampak penuaan tapi apabila kulit tu nampak lembap, nampak basah, nampaklah ceria. Sampai itu juga kita campurkan lagi dengan mentol. Mentol iaitu bahan penyejuk. Jadi apabila cuci muka dengan serai wangi ni, kesudahan dia muka kita berangin, jadi segar. Kalau ngantuk-ngantuk cuci dengan serai wangi, sabun serai wangi ni segar. Jadi ini produk yang kedua berasaskan serai wangi. Dan begitu juga ini repellent. Repellent maksudnya mungkin dekat dalam laci ada lipas. Nak sembuh susah pula, takut nak buka takut menenting ke sebagainya, atau tikus yang degil ni. Dia masuk dan sebagainya, boleh masukkan repellent ni kat laci ke, bawah singki ke, dalam bonet kereta ke. Maksudnya lipas, tikus takkan takut. Dan repellent ni dia mengeluarkan aruman serai wangi. Mana aruman tadi memang ditakuti oleh binatang-binatang tadi. Dan dia bertahan selama 3 bulan. 3 bulan Dan begitu juga satu lagi produk balm. Balm ni untuk macam minyak angin minyak angin. Biasanya orang kena sakit migraine, sakit kepala, belakang ni sakit, belakang badan ni sakit sebagainya. Bukan apa. Sebenarnya darah kita kadang-kadang satu ketika pekat.
Bila darah pekat, salur darah tu tak dapat jalan dengan baik. Maka tersangkutlah angin. Bila angin terlampau banyak pada salur darah tadi, maka ketegangan berlaku, kat situ sakit. Kena naik kat kepala. Migraine dah sakit, tak tahan. Nak urut pun tak ada masa. Ambil minyak bam ni, sapu je kat belakang ni. Lebih-lebih pada urat-urat kasar kat belakang ni. Tadi dibiarkan dia akan panas sekejap. Panas sekejap. Bila dia panas, dia menyerap kat dalam, dia dapat mampu mencairkan darah tadi. Bila darah kita cair di dalam jalan dengan lancar, maka angin yang tersekat tadi lepas. Bila lepas tanpa urut, insya-Allah migraine ke sakit tadi, tengkuk dan sebagainya, pinggang sakit ke, kaki tegang tadi semua, dia dapat dengan sendirinya dia dapat selesa, kita akan selesa lah, nimbam. Dan saya tak bawa hari ini, alhamdulillah kita juga telah mengeluarkan produk seperti krim massage. Krim massage ini pun permintaan risologi orang pakai untuk massage. Dan juga lotion, lotion, shower cream serai wangi, shampoo serai wangi, kami tak bawa hari ni. Jadi semuanya berasaskan serai wangi. Dan ada beberapa lagi lah yang saya tak bawa. Satu lagi ada kat luar, saya tak bawa lip balm untuk bibir. Bibir kadang kering, tekuk merekah dan sebagainya, ada kat luar lip balm. Sapu je sikit, jadi dia memberi kelembapan pada bibir. Saya pada itu, yang ni pula bukan pada serai wangi. Kita ambil bahan parti lain pula yang kita abstrakkan dia, iaitu ini ada pada bunga-bunga. Yang ni sembuh saja, cara manual, sembuh saja pada bunga. Di mana? Misalnya kata di dalam almari baju. Mungkin baju kita banyak, lama tak pakai, kadang-kadang berbau tak sedap sikit. Buka almari baju tu sembuh saja. Jadi kena pada baju pun tak ada masalah. Boleh sembuh pada dalam pejabat kita, lebih-lebih pada aircon. Boleh guna pakai di dalam bilik tidur, ataupun boleh standby masuk dalam dashboard kereta, maksudnya dalam kereta. Dia hanya sembuh sekali dua saja, dia mengeluarkan haruman yang wangi. Bagusnya kalau ada bau tak enak dalam kereta, dia potong. Mungkin bau-bau masam, bau-bau asap pokok, ataupun siapa terkentut dalam kereta, cepat-cepat sembuh. Jadi hilanglah bau tu. Jadi bila bau wangi je kan, kita tak siapa kentut, semua kat tangan sebab wangi kan. Banyak wangian banyak, kita ada lebih kurang 9 wangian. 9 wangian, yang tadi tu wangian tu sari bunga. Bunga campuran, yang ni adalah wangian daripada strawberry. Strawberry. Dan cerita kehabisan tak bawa hari ni, ada lemon, ada kasturi, ada cempaka, lavender, ada 9 wangian. Jadi inilah sebahagian produk-produk daripada syarikat Hafizah SB Enterprise, yang mana kami baru menjalankan perniagaan ini lebih kurang setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan, jika ingin dapatkan produk tersebut, kios kami berada di Kota Fashion. Di Kota Fashion di depan Maidin. Tapi bukan betul-betul depan Maidin, kalau ikut jalan raya, nak keluar, belok ke kanan, ikut jalan raya, dia bersebelah dengan kedai perabot Mutiara Jati. Betul-betul ada sebelah tu. Kalau tepi jalan terus nampak kios saja, kios. Dan begitu juga kami proses di kampung Bukit Pulau, Bukit Baru, Melaka. Jadi kat sini sebenarnya kami menjalankan satu perniagaan, tapi bukan perniagaan, tapi kami kami sedang berusaha untuk menjadi seorang usahawan. Sebab perniagaan dan usahawan tu agak berbeza. Betul tak? Beza, perniagaan, usahawan berbeza. Perniagaan umpama trading lah, kita ambil barang dan kita jual. Usahawan kita mencipta ataupun perbuatan. Dalam bidang perbuatan. Tapi apa pun 9/10 rezeki datang daripada bidang perniagaan. Tetapi kelebihan pada hari ini di Malaysia khasnya Bumi Putera. Bumi Putera, kalau anda ingin lebih maju, lebih berjaya, saya berharap agar anda lebih kreatif, lebih berwawasan untuk menjadi seorang usahawan, iaitu mencipta sesuatu produk. Mencipta sesuatu produk, mungkin produk yang tak ada dalam pasaran, kat situlah anda dapat cipta, mana anda akan insya-Allah. Tetapi apa pun untuk menjadi seorang usahawan, anda kena lebih berani menanggung risiko. Orang yang berani mengambil risiko saja yang boleh jadi usahawan. Sebab dia mempunyai satu ketabahan, keberanian, keyakinan diri yang kuat. Begitu juga hari ini kelebihan kita di Malaysia, mereka yang ingin menjadi usahawan, sebenarnya kita tidak menjadi usahawan bersendirian.
Kita tak bergerak bersendirian, kita bersama dengan kerajaan. Kerajaan kita banyak membantu hari ini. Kaum Bumi Putera untuk bergiat untuk menjadi seorang usahawan. Contohnya hari ini anda di sini, R&D, membantu kita menjadi usahawan. Semalam saya berkursus di Biotech. Biotech juga membantu. Ada juga saluran bagaimana Biotech boleh membantu untuk apa? Untuk menjenamakan produk anda. Mungkin kita tak bermula dengan modal yang besar, Biotech boleh membantu. Sini R&D boleh membantu. Banyak lagi jabatan-jabatan kerajaan boleh membantu. Jadi saya rasa itu saja perkongsian dan sedikit pandangan yang saya boleh berikan pada anda. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita bertemu lagi. Dan kalau ada masa, saya ada kat luar ni juga. Kalau nak tengok-tengok, nak bertanya lebih, mungkin di luar ni kita boleh berkongsi. Okey, sebelum saya berundur, ada tak apa-apa pertanyaan yang penting? Ada tak pertanyaan penting? Yes. Okey, soalan yang baik. Okey, saya lalukan juga bagi mereka nak ingin mencuba dulu, mencuba pasar dan ini boleh tak boleh untuk menjadi ejen, menjadi ejen pada syarikat kami dengan bawa Sarawangi ini, boleh nanti dapatkan dia punya quotation. Quotation di luar, ada dia punya borang, borang quotation. Anda boleh fikir-fikirkan dulu lah. Pengambilan mengikut kuantiti. Saya tak tetapkan anda kena ambil RM5,000, RM10,000, tak. Maksudnya mengikut kemampuan anda. InsyaAllah berapa yang patut kemampuan anda, nanti kat luar nanti saya tunjukkan. Ada pertanyaan lain? Tak ada, Okay, kalau tak ada, kalau ada pertanyaan selanjutnya, kita jumpa kat luar. Saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.